Jom unbox Mechanizer. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Selamat datang ke video unboxing Mechanizer. Dalam kotak ni ada Mechanizer. Saya akan buka kotak ni dan unbox dan tunjuk kat korang Mechanizer Mechamato. Yes, benda ni tengah panas. Semua orang nak Mechanizer. Alhamdulillah hari tu saya masuk Shopee Live dan saya dapat beli dan Monster dah hantar. So hari ni baru je tadi saya dapat. So terus kita akan unbox. Sebelum saya unbox, saya nak kena pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin, follow saya dekat semua social media, join grup Telegram, grup Facebook saya. Semua link ada di ruangan deskripsi. Saya juga nak bagi shout out kepada semua members channel Seafoodin, Seafood Squad, VVIP. Korang memang legendary. Okay, tak nak buang masa lagi, jom kita unbox kotak ni. Woi, sikit lagi jatuh. Alright, jom buka kotak ni. Saya dah tak sabar. Wah. Terus Mechabot Mechanize. Mantap. Alright, good packaging bro. Like it, like it, like it. There you go. So, inilah dia kotak Mechanizer. Depan dia ada macam ni. Okay, dia tulis ada 50 kad. Termasuk 50 kad ada bunyi dan ada lampu, dia kata ada cahaya. Okay, ada logo-logo ni. Lepas tu ada Mechanizer, ada Amato dan dia nampak kat dalam lah untuk 4 tahun ke atas. Dan yang penting, dia ada Monster Play punya authentic product punya seal. Okay, so belah kanan dia macam ni. Dia tulis Mechamato Mechanizer. Lepas tu belakang dia macam ni. Okay, dia basically tunjuk cara nak buat lah. Masukkan kad, tekan button, power on off, volume button, semua ada. Kat sini ada bagi tahu 50 audio cards, okey. So ini rupa kat belakang lah. Korang boleh tengok. Lepas tu ini yang belah kiri punya Mechabot Mechanize juga, dan dia bagi tahu dekat sini ada lithium ion rechargeable type C battery. Okay, rechargeable guys, rechargeable. So korang tak perlu fikir pasal beli bateri, korang boleh charge je type C, guna charger phone je, senang. Alright, jom buka. Oh, gegar kamera. Wah, beratnya. Nice. Okay, so dalam kotak dah tak ada. Saya akan letak kotak ni kat belakang. So ini rupa dia depan-depan. Okay, so kita boleh keluarkan daripada plastik ni terus. Okay. Wah, sedap. Oh, pegang dia solid, macam pegang phone. Okay, I like it, I like it. Okay, kejap lagi kita akan hidupkan ni, kita akan test semua. But before that, jom kita tengok kat sini dulu. Dalam kotak ni juga ada manual. Okay, ini adalah manual dia. Korang boleh tengok cara nak gunakan. Dalam bahasa Melayu ada, dan sini dalam bahasa Inggeris, dalam Mandarin pun ada. Right, that's cool. When kita boleh baca ni nanti. And now, kita tengok kad-kad dia. Wah. Right, so dia ada bagi dua bundle card. That's very cool. And then dia juga ada bagi USB type C. Ni untuk korang guna untuk charge lah. Okay, so ni semua nanti dulu. Sekarang jom kita tengok kad-kad dia. Okay, ada dua bundle, jom tengok semua. So ini adalah kad-kad yang ada dekat dalam Mechanizer. First, kita ada Mecha Bike, kita ada Mecha Jetpack, ada Mecha Tank, lepas tu ada Mechabot. Okay, and then kita ada Mechamato, kita ada Mechaboat. Okay, jangan salah faham. Ada Mecha Helicycle, ada Mecha Cucu, ada Mecha Gajah, I love this. Mecha Beca, lepas tu ada Mecha Monkey, nice. Ada Mechamato Bomber Mode. Lepas tu ada Mecha Rapid Blaster, ada Mecha ABC, ada Mecha Laser Beam, macam Australian YouTuber. Ada Mecha Katak. Lepas tu ada Mecha Buggy, ada Mecha Mower. Oh, saya suka ni dari episod 7. Ada Mecha Tabung, of course. Ada, okay, kita dah sampai robot jahat. Ada Carbro and Jetsis, ada Garamze, ada Emperor Fulus, ada Konchozoku, okay. Ada Influenzo. Lepas tu ada Mami Balut. Lepas tu ada Tokang. Ada Barbarossa. Air Hasut. Vending Bros.
Amazing. Ada Karok, Payapi, Scarecrew, Cloudiva, Roy punya favourite, Arcada kot. Ada Inkasa, Trocket, of course. Ada Camellia, okay. Ada Dollhouse. And oh yeah, that's it. Ada Dollhouse, right. Seterusnya, ada lagi. Okay, ya, kita ada kad yang cantik ni pula. Kita ada Mecha Blaster. Lawa gila kat dia weh. Saya suka. Lepas tu ada Mecha Bot Truth Mode. Alright. Ini pun saya suka. Mecha Dino. Okay. Wow, Mecha Concho. Okay, ini daripada episod final. Kira spoiler lah kan. Untuk siapa-siapa yang tengok video ni sebelum tengok episod final. Lepas tu ada Mega Mato. Ni daripada movie. Lepas tu ada apa ni? Wah, Rubika dapat kat Holo guys. Oh my god. Lepas tu ada Ninja Merah. Okay, of course, fan favourite. Sumorai. I mean, of course. Concho. Oh my god. Adakah Concho Rangers? Oh, bukan. Mas Chachix. And that's it. Tu je. Itu je. Okay, so total ni katanya ada 50 kad. 50 kad, betul ke? Korang kira sendiri nanti. Saya malas nak kira sekarang. Untuk pengetahuan korang lah, kad dia kan rasa lain. Okay, bila korang pegang, rasa dia lain daripada kad biasa. Okay, kad biasa dia macam betul-betul cardboard ni macam lebih glossy. Okay, dia pakai macam glossy kad. Kad lain dia pakai kertas lah, cardboard. So memang feeling pegang dia lain. Tapi yang penting rupa yang daripada ni memang cantik lah. Okay, kalau korang tanya favourite saya, I guess I don't know, maybe Mega Concho ni sebab dia baru kan. Mega Dino pun cool. Oh, Truth Mode cantik. Oh, semua cantik lah. Semua cantik. So, yeah, saya suka dengan rupa kad ni. Tapi kad ni actually bukan untuk kita suka-suka. Kad ni untuk kita main bersama dengan Mechanizer. InsyaAllah saya akan gunakan phone saya. Jadi korang akan dengar audio, InsyaAllah, audio daripada Mechanizer. Okay, jom hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mechanizer. Oh my god. That is so cool. Oh my god. Look at it. It's so cool. Okay. So tepi ni adalah butang. Apa tu dia punya volume lah. Kita boleh kuatkan. Oh tu slow kan. Itu kuatkan. Okay. Alright. Tekan sekali dia kuatkan. Tekan sekali lagi dia jadi slow pula. Okay. Sekarang ni saya nak tunjuk korang rupa Mechanizer. Ini adalah Mechanizer. Dia ada tulis kat atas ni Mecha Mato Harap korang nampak. Ni belakang ni ada speaker dia kat belakang. Okay, dia punya charger port dia kat sini, kat tengah bawah ni. So inilah rupa dia. Memang cantik gila. Okay, so jom kita cuba. Guys, banyak gila kad. So saya tak boleh nak tunjuk kesemuanya dalam video ni. Namun saya ada plan untuk tunjuk ke semua mechanization, ke semua kad ni dan ke semua kad Mecha Strike ada dalam ni. Saya akan buat video asing lah. Saya akan buat video shorts. So pastikan korang subscribe dekat channel Sifudin. Dan nantikan shorts saya. Saya akan tunjuk korang ke semua 100 lebih kad ni. Saya akan buat dalam 10 video or something like that. So harap korang boleh subscribe. Dan saya juga akan post dekat TikTok, dekat Instagram insyaAllah. So korang follow saya dekat social media saya. Anyways, jom saya nak kocok beberapa. Saya nak kocok. Okay, saya nak kocok. Dan saya akan pilih 5 kad dari sini dan 5 kad daripada Mecha Strike. Kita akan cuba 10 dalam video ni. Saya nak kocok. Kita ambil random je guys. Kita ambil random. Sebab kalau saya nak tunjuk semua 100 lebih dalam ni, nanti video ni panjang sangat. Saya tak rajin nak edit awak. Saya tak rajin nak edit. Alright, Mechanizer saya dah ready. Jom kita cuba dengan kad pertama kita. Mecha Monkey. So, apa kita perlu buat? Just masukkan je kan dekat dalam ni. And, tengok. Mechabot, mechanize! Mecha Monkey! Bro, panjangnya. So saya katakan ni, Mechabot, dia ulang balik lah. Mecha Monkey! Faham? Okay, so kita kena test semualah. Kalau kita pasang kad terbalik macam mana? Salah tu. Sila masukkan kad pada arah yang betul. Faham? Kalau kita masukkan terbalik macam ni pula? Salah tu. Alright. Sila masukkan kad pada
Sama je lah Right, kalau kita tekan kosong je. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Tekan lagi. Sila masukkan kad ke dalam mechanizer. Okay. Biar saya ulang semula arahan. Sukalah suara Abang Lan. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Faham? Okay, so ada 3 je lah. Okay, kita dah cuba Mecha Monkey. Jom kita cuba Mecha Mato Bomber ni pula kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mechabot, mechanize! Mechamato, bomber mode! Memang kuat korang. Bunyi dia memang betul-betul kau-kaunya. So, right, this is Mecha Mato Bomber mode. Jom kita cuba perlahankan. Right, kita try ni. Samurai pula. Robot dikesan, Samurai! Wow. Okay, tapi bunyi dia slow lah. Kita kuatkan. Robot dikesan! Faham? Okay, dia makin kuat. Alright. That's cool. Alright, seterusnya. Wah. Mechabot Truth Mode. Okay, ni nanti. Saya nak cuba ni dulu. Payapi dulu. Robot ditangkap! Payapi! Ya, saya Payapi. Robot membantu pemadam kebakaran. Sedia berkhidmat. Nice. Okay. And then kita cuba Karok. Oh, Karok ni OG tau. Season 1. Robot dikesan! Karok! Aku terharu! Dia nyanyi. Oh my god. Dia nyanyi. Okay. Oh, ini saya excited. Truth Mode. Let's go. Apa berlaku bila kita masukkan Mechabot Truth Mode? Mechabot, mechanize! Mecha-tank! What? Cuba lagi sekali. Mechabot, mechanize! Butang kejujuran. Sopan. Ya, Tuan. Ada apa-apa saya boleh bantu? Betul. Right, sekarang kita nak cuba pack Mecha Strike pula. Tadi dia kata Mecha Tank kan? Ni betul-betul Mecha Tank. Jom tengok macam mana. Susah juga nak masuk ni kau tak nampak. Okay, let's go. Mechabot, mechanize! Mecha-tank! That's cool. Alright, so saya nak cuba kalau ada plastik. Boleh tak? So ini Kubiko Jom kita tengok. Boleh masuk tak? Dia boleh masuk tapi susah. Saya nak cuba juga. Robot ditangkap! Kubiko! Kubiko! Wooden asal penjara angkasa! Okay. So dia boleh masuk tapi susah lah nak masukkan. And then nak keluarkan pun susah juga. Okay, agak keras lah. So better jangan plastik-plastik ni korang kalau nak cuba korang keluarkan lah. Okay, tu yang lebih baik. Tu cadangan saya lah. Okay, jom kita cuba Mecha Dino tapi dari pack yang ni. Dekat ni pun ada Mecha Dino. Tapi ni dari Mecha Strike. Bismillahirrahmanirrahim. Mechabot, mechanize! Mecha-Dino! Wow. Pecah dia punya speaker. Kuat sangat. Mecha Dino memang dino lah. Betul-betul dino. Alright. Kita ada lagi 2 kad. So kenapa saya nak cuba kad ni? So ini dia Mecha Mato Enconcho. Dia macam kad karakter dia. Ini mas mana. So dia different daripada robot jahat apa kan. Nak tengok apa dia cakap. Sebab itulah saya pilih 2 kad ni. Okay, let's go. Mechabot, mechanize!
Oh, wow. Okay, dia just make up mata lah. Okay, faham. Kita try sekali. Makeup board, mechanized. Makeup mata. Faham. Alright, dia sama lah. Okay. Jom cuba kat terakhir kita. Mask mana? Berani kau berpenang di sini. Sedialah buku bakal bertemu luas. Ayo, marilah. Okay, macam tu. Nice. Right, good to know. I mean, rasa semua karakter lebih kurang sama. Okay, kalau Deep, Pian, apa semua dia lebih kurang sama. So, yeah, nanti kita akan check out next time lah. But untuk video ni, ini dulu, okay? Alright, selesai saya unbox Mechanizer mainan terbaru daripada Monstar. Sedikit informasi, harga Mechanizer ni adalah RM79.90. Korang boleh beli secara online dan insya-Allah akan masuk ke kedai-kedai macam dekat 7-Eleven dan beberapa kedai-kedai lain dekat luar sana. So, pastikan korang cari informasi boleh beli kat mana. Korang beli bila dia masuk kedai lah. Buat masa ni masih online. Boleh beli dekat TikTok. Rasanya dekat Shopee pun ada. Boleh pre-order. I'm not sure, but korang pergi check sendiri. Korang boleh beli harga dia RM80 lah, RM79.90. Dalam dia ada 50 kad dah. So tak semestinya korang kena beli pack Maker Strike. Tapi kalau korang beli, dapatlah 100 lebih kad yang korang boleh bermain dengan Mechanizer ni. Alhamdulillah saya dah dapat ni dekat tangan. Saya happy. Macam saya cakap tadi, saya akan tunjukkan korang semua kad. Okay, saya akan masukkan dalam ni. Saya akan buat video untuk kesemua 100 lebih kad yang ada. Dan saya akan jadikan shorts lah. Saya akan upload dekat TikTok, dekat YouTube of course, dekat Instagram. InsyaAllah. Okay, saya akan buat dalam masa the next like maybe 2 minggu. Kita akan buat benda ni. Saya akan cuba habiskan 2 minggu. Okay, so memang banyak kan. So ambil masa sikit. So kalau korang tak mampu nak beli ataupun belum boleh beli, korang masih terfikir nak beli ke tidak, so harap video ni dapat mengubah persepsi pandangan korang tentang Mechanizer. Dan kalau korang memang tak nak beli, korang subscribe je lah ke channel Sifudin. Nanti korang dapat tengok semua kad-kad. Saya akan buat satu persatu khas untuk korang. Sebab saya tahu ramai kalau sana yang dah cakap dengan saya macam, bang, RM80 bang, saya belum tentu boleh beli kan. So abang, I decided to do that lah. InsyaAllah korang dapat juga experience Mechanizer walaupun korang tak beli. Alhamdulillah korang banyak support saya. Saya mampu untuk beli dan buat konten untuk korang. Saya buat ni khas memang untuk saya punya Sifu Squad. Terima kasih sebab support channel Sifudin. Alright korang, itu sahaja untuk video kali ni. Saya happy dengan Mechanizer saya. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Good luck untuk yang ambil exam. SPM dah dekat kan. Sayangi ibu bapa, belajar rajin-rajin. Kita jumpa di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.